Hai, Assalamualaikum. Hari kedua dekat Perlis. Jadi hari ni kita nak pergi rumah saudara mara Kak Nona dengan rumah abang aku, abang sulung dekat Padang Besar. Lepas tu kita nak jalan Padang Besar dulu, settle Padang Besar, baru kita menghala ke rumah sepupu Kak Nona. Dia dekat kanan lah. So kita settlekan belah-belah border dulu Padang Besar. Tengoklah, nanti petang kita nak pusing kat mana lagi. Kita nak pusing dekat Kuala Perlis ke, tengok macam mana nanti. Okay, stay tune, bye. Macam ni lah, kelang kabut sikit. Kita dalam perjalanan ke arah lagi utara, ke border. Kita nak ke Padang Besar, tapi kita singgah rumah abang dulu. Dia orang nak sambut kita, tak tahulah apa yang dimasak. Buat susah-susah je. Mak okey? Okey. Okey mak Tapi kelang kabut sikit lah. Banyak sangat benda nak dia pergi. Tak cukup-cukup masa. Ya, kita kena susun. Saudara kita kan ramai. Tapi yang penting makan je. All tengok apa kita nak makan kat Padang Besar. Nah? Tak bawa pasport tu. Dia ada parking. Okey, kita on the way ke arah Padang Besar. Inilah perjalanan dia. Mendamaikan. Jalan ni memang apa? Tak busy langsung Perlis. Siapa yang berhajat nak duduk Perlis tu macam ni lah. Tenang, nyaman. Penduduknya pun macam saya lah. Baik-baik orangnya. Baik hati. Suka tolong menolong. Ni sebenarnya banyak tau tempat peranginan yang cantik-cantik dekat Perlis ni. Ramai yang tak tahu kat sini kita boleh pergi ke Gua Kelam, Batu Pahat. Batu Pahat tu tempat mandi-manda lah. So Kak Nak dulu kan mak masa kita kecil-kecil mak kita mandi-manda dekat Batu Pahat Tu dia sawah padi yang baru nak menjadi. Tak tahulah sekarang ni musim menuai ke, musim apa ke, tak pasti, nanti kita tanya. View dia sebab dia border Gunung Ganang lah. Okey, sekejap lagi. Okey, kita belanja lagi. Macam ni you all duduk Perlis nampak? Seronok tengok kan suasana kampung rumah. Ya, sawah padi ni luas terbentang. Kira kalau kita duduk ni kita rasa healing. Kat kampung pun boleh healing. Tak payah pergi jauh-jauh. Ni dia road dia ke Padang Besar. Okay, are you okay? Steady? Dah cukup rest? Jauh lagi perjalanan kita. Dia yang kat belakang. Okey. Hang kena cakap Kedah. Hang kena cakap utara. Hang buat video kalau dekat Padang Besar, hang jangan cakap biasa nah. Ni apa? Cuba. Lori jaga lori. Bukan lori ah. Bukan. Apa lori? Lori pasiak. Pasiak je. Bukan lori ah. Ni padi tu buat apa weh? Ni baru nak start kot. Padi ah. Padi baru nak start menuai. Ni baru lepas ambil. Apa nama? Cakap lah. Apa nama? I pergi Padang Besar. Hang jaga nah. Aku nak shopping. Hang jaga nah. Aku nak beli periuk kukuh. Kat rumah dah dah tak ada dah. Kat rumah tu dah buruk. Awak hang senyum-senyum. Kita dah nak sampai. Itu dia.
Standby bagi signal. Selalu benda macam ni. Masuk sini. Okey, selalu macam Mana jembatan dia ni? Jembatan dia weh. Jembatan ni ambil kiri kan. Mari. kan okey je. Okey sini. Alright sini. Oi, sidai baju. Sidai baju ke? Okey. Parking. Ui, buat ni yang. Dia buat apa ni? Car porch. Parking sini lah. Boleh kot Aduh. Besar ni. Ni belum besar. Ni pakai kain batik nak Kain batik. dia. Kita dah sampai kat rumah abang kita. Kain batik. Dekat dengan apa tu? Padang besar. Dia boleh ambil ke? Kat sini banyak harum manis. Assalamualaikum. Oh, dia renovate dah. Rumah bagi besar. Dah duduk dalam rusak. Tu dia rumah bagi besar cantik. Tak siap lagi ni. Ada lagi nampak kan? Oh. Senang lah Sip, kita baik. nak parking kan? Itulah. Mak Raya. Tolonglah makan nasi sikit lah. Oh, cantik dia punya ni. Carport. Tak habis lagi. Nak kena ada lagi sini. Kita ikut sana. Kalau dia tak tahu apa kena boleh lalu. Wow, berdiri belum. Yang penting bulan-bulaman. Oh, sambal belacan. Patutlah ada duit dah ni. Abang lah bang. Nak ambil. Abang dapat nak ambil. Tahniah. Wah, dah dapat tu bang. Dah dapat RZ. Ya ke? Dapat RZ pula lu. Tak apalah, nak pandai. Kak Lana. Daftar 5 dah minit tu. Pecut. Panggil apa pecut? Tapi macam apa? Makan nasi lain mah, breakfast lain. Bakar aja. Hai. Hai guys. Mak nak info ni apa? Kita kat Perlis. Hi guys. We are in Perlis. Siapa nama adik? Ikan siapa? Dia sayur rebung, campur bayam, masak ayam nama dia. Ulam-ulaman air asam. Ulam-ulaman. Sambal dia pun cabai, air asam, cabai. Tu sambal belacan ada lah tu. Cabai ulam. Sambal belacan sikit tu. Ha tu. Cicak ulam. Tiga jenis cabai. Oh dia. Dia belum makan. Teliuk ah. Tak boleh cakap dah sebab terlampau kenyang. Nasi. Kerabu mangga. Pulut harum manis. Bubur jagung. Sekarang kita nak ke Padang Besar. Jom siapa yang tak pernah pergi, Kak Nona nak tunjuk kat you all apa yang best kat Padang Besar. Memang best tau sebenarnya. Jom. Tutup kami ada. Diam-diam. Saya nak ni. Apa dia? Kita ada satu I nak besar sebab kita punya dapur kat Yelah. Tak nak cakap apa ambil lah. Jangan minta kurang. Minta special. I nak yang ni satu set. Boleh letak cucuk, ikan bilis ke. Dia satu lauk tunggu dia balik kan. I letak satu. Set of 3. Tapi apa yang ada? Siapa datang Padang Besar, perkara wajib yang harus beli daripada dulu Kak Nona kecil sampai sekarang, Toto. Wajib ada. You all belilah 4 ke 5 ke. Memang seronok pilih Toto ni. Nak bunga ke, nak plain ke. Senang lah orang datang.
Ni mak, satu set berapa? Satu cadar 80 Oh, satu cadar. Cadar dia Satu tebal. set 80. Ni. RM80 je. Macam aku punya kedai pula. Mai datang korang dapat pada besar ni memang boleh gila. Kawan. Tengok apa ada dalam. Ini memang pantang masuk ah. Ni pun okey Bi, letak rumah ni. Bi. Rumah Kanga. Macam ni pun okey dah. Tak, ni kita kena ada selimut ni. RM50. 65 adik ni bagi RM50. Murah. Ya Allah, berpeluh-peluh macam aku yang jaga kedai. Plain lah. Oh, Toto. Dia lagu ni. Toto ni orang lapik tidur. Lapik. Yang kain sejuk. Atas ada. Ni pulawa. Macam ada satu lagi tilam nak. Faham. Oh. Sejuk ke kain dia? Ni untuk lapik tidur. Okey dah. Oh, ni pula. Ni gebu lah. Ini sedap. Lemak pun best. Lemak pun sekali. Ha. Ini dia punya ni. Lagi. Kapit atas tilam dia. Bukanlah nipis tu kain je. Ni tebal letak, baru letak kita punya. Yalah. Ni tak ada punya. Perfector. Mak tak pakai ke? Ada tapi taklah tebal macam ni. Toto lagi. Aduh, banyak Toto kat sini Semua Toto. Macam Toto. Bi, ni bantal Bi Bantal ni. Masuk. Ini murah apa? Ini crispy. Dia panis crispy. Ya. Kayu lagi elok yang ni muslim. Apa dia semua tu? Thailand. Tak payah masuk siam. Masuk sini dah banyak. Food heaven. Okay. Tengoklah apa ada. Ni ada mi celok. Semua ada dah. Itulah. Kelapa. Setelah penat cari Toto, ayak nyok muda. Ayak nyok muda. Penatnya shopping Toto. ABC. Ayak nyok. Hang jangan cakap ayak kelapa, ayak nyok. Ayak nyok muda. Kokonat. Elok. Lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Madu. Apa pandan? Sorry, madu pula. Mana ada kelapa madu? Kelapa pandan. Kelapa siam ni. Ni rasa sikit. Rabu Maggi. Pi, tang. Masa Rabu Maggi tu. Rabu Maggi. Menariknya warna dia. Tak payah pi. Memang makan je lah. Tak payah pi jauh-jauh. Tak payah pi sampai Hatnyai. Makan lagi. Sedap weh. Daging bakar. Sos dia ni. Sos dia sedap.